perihal menurut berpadu dan bergabung menjadi satu dan bersepakat dapat dierti sebagai hubungan erti bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama. Dan rasional kajian saya adalah iaitu mengkaji kepentingan aktiviti gotong royong yang dapat menyatu padukan penduduk sekitar Durin yang semakin meningkat. Terdapat dua persoalan kajian saya, iaitu yang pertama, apakah jenis aktiviti yang dijalankan semasa gotong royong di Rumah Moses Anak Tony, Sungai Nibong, Sibu. Yang kedua, apakah kesan pelaksanaan aktiviti gotong royong di Rumah Moses Anak Tony terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti di Durin, Sibu, Sarawak. Dan objektif kajian saya juga terdapat dua, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis aktiviti yang dijalankan semasa gotong royong di Rumah Moses Anak Tony, dan yang kedua iaitu mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti gotong royong di Rumah Moses Anak Tony terhadap perpaduan dalam kalangan komuniti Durin, Sibu, Sarawak. Dari sini terdapat lokasi kajian saya, iaitu yang pertama, dan terdapat 4 metodologi kajian saya, iaitu yang pertama, soal selidik, kedua, pemerhatian, ketiga, kajian perpustakaan atau rujukan, yang keempat, temu bual. Dapatan kajian. Okey. Yang pertama iaitu jenis-jenis aktiviti yang dijalankan semasa gotong royong di Rumah Moses Anak Tony, Sungai Nibong, Sibu. Item yang pertama iaitu memotong rumput dan pokok yang mempunyai tafsiran peratus yang tinggi, iaitu 70%. Dan item nombor 2 iaitu menanam bunga dan hias landscape mempunyai tafsiran peratus sederhana, iaitu 53.33%. Dan item nombor 3 iaitu aktiviti mengecat dinding bangunan yang mempunyai tafsiran peratus rendah, iaitu 26.66%. Dan item keempat, mencuci dan membersihkan longkang, iaitu item tafsiran peratus sebanyak sederhana, iaitu 36.66%. Yang terakhir, item yang terakhir iaitu memasak makanan atau juadah peserta gotong royong bersama-sama, iaitu mempunyai tafsiran peratus sederhana, iaitu 46.66%. Okey. Objektif yang kedua iaitu kesan pelaksanaan aktiviti gotong royong di Rumah Moses Anak Tony terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti Durin, Sibu, Sarawak. Item yang pertama, hubungan silaturahim dapat dieratkan dalam kalangan penduduk, mempunyai 25 orang responden yang bersetuju terhadap item tersebut. Item yang nombor 2 iaitu sikap prasangka dapat disingkirkan antara masyarakat, mempunyai 18 persetujuan daripada responden. Item nombor 3, semangat tolong-menolong dapat dipupuk dan disuburkan, iaitu mempunyai 24 persetujuan daripada responden. Dan item nombor 4, meningkatkan semangat toleransi dan nilai kebersamaan antara kaum, yang iaitu juga mempunyai 24 persetujuan daripada responden. Dan yang terakhir, item nombor 5 iaitu mengeratkan hubungan kemesraan, mempunyai 13 persetujuan daripada responden. Okey, nanti yang ini kalau dapat ni kali masukkan item tafsiran item kat sini keseluruhan Okey, senang nak nampak lah. Okey, dalam objektif kedua, mana dapatan paling utama? Mana dapatan paling utama kesan pelaksanaan gotong royong? Mana kesan yang paling utama? Kesan paling dominan? Nombor 1. Itu nombor 1. Jelaskan. Sebab aktiviti gotong royong ni menyebabkan kita berinteraksi antara satu sama lain dan menyebabkan hubungan itu terjalin dengan lebih erat. Dan hubungan itu akan membina satu ikatan yang kuat dan dapat dipulihkan akibat prasangka yang lama ataupun kisah-kisah silam yang buruk. Pergi pada rumusan. Rumusan bagi kajian ini iaitu mengkaji kepentingan aktiviti gotong royong yang dapat mengeratkan lagi hubungan antara penduduk sekitar tersebut. Dapatan bagi objektif pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis aktiviti yang dijalankan semasa gotong royong di Rumah Moses Anak Tony, Sungai Nibong, Sibu yang paling dominan dalam perspektif penduduk yang hadir ialah memotong rumput dan dahan pokok. Yang kedua, menanam bunga dan menghias landscape. Bagi mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti gotong royong di Rumah Moses Anak Tony terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan komuniti Durin, Sibu, iaitu yang pertama, hubungan silaturahim dapat dieratkan dalam kalangan penduduk. Yang kedua, meningkatkan semangat toleransi dan nilai kebersamaan antara kaum. Yang ketiga, semangat tolong-menolong dapat dipupuk dan disuburkan.
Okey, kamu mengkaji tentang elemen integrasi dan perpaduan. Okey, dalam situasi di Sarawak pada hari ini, okey, walaupun di pelbagai media arus perdana menyatakan bahawa Sarawak adalah negeri yang tinggi perpaduan dan integrasinya, namun demikian hakikat sebenarnya di dataran itu masih wujud lagi pandangan sinis dan serong dalam kalangan masyarakat lah, terutamanya dalam kalangan penduduk yang berbeza bangsa. Contohnya adalah rumah panjang. Masih lagi timbul stigma-stigma negatif dan dalam kalangan penduduk Sarawak itu sendiri, di antara orang Iban dan juga orang Melayu ataupun Melanau misalnya, yang mana mereka kurang biasa. Jalanan itu sebenarnya masih lagi tidak begitu kukuh, di mana individu yang biasanya akan datang ke rumah panjang adalah terdiri daripada masyarakat Iban itu sendiri yang sama ada berkahwin secara campur ataupun yang telah bertukar dengan agama. Jadi soalannya ialah bagaimana kita dapat menyuburkan, atau bagaimana kamu sebagai salah seorang penduduk rumah panjang yang berbangsa Iban ingin menghapuskan stigma seperti itu, yang mana dapat menarik lebih ramai, bukan ahli keluarga tetapi orang luar untuk datang ke rumah panjang. Apa langkah dia? Apa cara dia untuk menarik lebih ramai lagi? Bukan ahli keluarga lah, maksudnya orang Melayu Sarawak datang rumah panjang dia, supaya dia menjadi satu benda yang terbiasa. Okay, pada pendapat saya, kita boleh mengambil contoh sebagai semasa hari perayaan Gawai ataupun hari raya, iaitu di mana semua penduduk yang berbilang kaum tanpa mengira bangsa ataupun kulit semua datang bersama-sama ke satu rumah tersebut untuk menyambut perayaan tersebut. Dengan menyambut perayaan ini akan terjalin satu hubungan yang memperkuatkan, dan hubungan ini akan menyebabkan kita tidak memperlihatkan perbezaan di antara satu sama lain. Maknanya adakah lebih banyak lagi aktiviti, bukan sekadar gotong royong lah. Bukan. Adakah lebih aktiviti, dan maknanya pihak rumah panjang perlu mengadakan lebih banyak aktiviti terbuka dan menjemput orang ramai untuk hadir. Okey. Integrasi dan perpaduan pada zaman modernisasi ini semakin terhakis disebabkan oleh pelbagai faktor. Jelaskan. Pada pendapat saya, faktor yang menyebabkan perpaduan dan integrasi ini terhakis akibat daripada pengaruh daripada media sosial yang menyebabkan orang ramai membanding-bandingkan kaum daripada kaum ini dengan kaum itu, yang menyebabkan mereka berasa seperti direndahkan. Dan faktor yang kedua adalah geografi, di mana orang yang berkaum ini, orang yang kaum Melayu duduk di bandar, dan manakala untuk orang yang berbangsa seperti Iban ini duduk di dalam pedalaman, menyebabkan mereka terhalang untuk berinteraksi antara satu sama lain. Itu saja. Okey, dah. Cukup, terima kasih.